Ngalopot. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan live. Tap screen dulu, punch card dulu. Tap screen dulu, punch card yang dua masuk dalam. Sambung ni. Hari ni kalau boleh like tapi banyak sikit lah, lebih lah 1,000 ke 2,000 ke kan. Boleh kita banyak sikit cerita tentang iman, amal agama. Air Vilma Sulana buku host. Ada orang hadir lagi, join hadir. Cik Tirmizi. Ada bola ke saya? World Cup. Belah. Okay, kita mula 2-3 minit lagi. Take file tu. Bagi lag minda kita. Bagi fresh sikit. Hari ni Sabtu. Hari nak pergi mana hari ni? Anis Yushira hadir, terima kasih. Kak, join. Abang Mizi, Nizam. Ada apa kau tak? Zubi Ali, Syaidan Boy, PT Starboy, Sudraman, Kashafi, Tirmizi, Nizam, Abdul Karim, Melati, Pibot, Muhammad Masri. Ni Kak Eton, Rafi Wabah Rafi, Slim, Kok Yong, Jalan. Keep up your good work to get more reward. Julai 2026. Host level will be updated on 2 Julai. Terima kasih Rizal Rizal hadir, Zaid Hasan hadir, terima kasih. Muhammad bin Has, terima kasih. Fiza Chan, Sarifah, Nasi Mawardi Basu, terima kasih. Haji Manah, terima kasih. Join tag screen. Mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamadu wa nusalli wa nusallim ala Rasul Karim, amma ba'du.
Allahumma alimna ma rasyida umurina wa ajna min syururi anfusina min sayyiati amalna la haula wa la quwwata illa billahil azim. Astagfirullah. Tuan-tuan mulia, kita mulalah. Teruslah. Tuan-tuan mulia, Allah SWT letak kejayaan kita manusia dalam agama, manusia jin dalam agama. Yang mana kita dapat tak perintah Allah ikut cara Nabi SAW. Kejayaan agama lah. Nak dapat agama macam mana? Kena dakwah. Kita sangka kita cara agama, kena buat dakwah. Cara dakwah baru sempurna iman kita. Kita kata agama, kita asyik solat kan. Ahli ibadah, dia panggil kita ni orang ahli ibadah. Orang buat dakwah ni panggil da'i. Dia panggil da'i. Orang ibadah ni, orang ibadah ni sama lah kalau kita bahasa ibadah, sebenarnya abid. Beza. Betul orang ibadah kan. Ibadah ni dia orang beribadah, dia amalkan rukun Islam je. Dia amalkan rukun Islam. Itu ibadah. Kuat beribadah, sembahyang tak tinggal. Puasa tak tinggal. Zakat bayar tiap-tiap tahun. Haji pergi haji. Sebab apa dapat ibadah tadi? Sebab apa? Pertama, mereka ibadah, mereka rajin bersolat. Tak ada ibadah. Jadi orang solat tak tinggal. Subuh, pagi, pergi, zuhur, isyak. Tapi sembahyang Jumaat dia orang tak dapat jaga penuh lah. Memang dia tak jaga penuh. Biasa orang dapat jaga subuh. Yang penting-penting lah subuh ada. Subuh. Isyak, maghrib. Zuhur, asar tak jaga. Tapi orang buat usaha dakwah, da'i, orang ibadah. Da'i, belajar kena jaga. Maulana, kita keluar tu, benda itu, nak buat usaha dakwah, kena jaga solat 5 waktu berjemaah. Sunnah Nabi SAW. Tu da'i, itu orang buat dakwah. Kan? Itu orang buat dakwah. Beza, jauh beza. Jadi seorang ibadah, dia kalau dia tak baca fadil amal, kelebihan amal, maka dia solat sembahyang, dia tak tahu apa yang dia dapat dengan dia sembahyang, ahli ibadah. Dia sembahyang, kan? Dia amal, dia buat benda yang sunat, dia tak amal sunnah, dia buat benda yang sunat. Sunat. Tapi dia dalam ceramah ni pergi ustaz-ustaz, kan? Kita menekankan sembahyang Jumaat. Cuma dia kata nak dapat ilmu, nak dengar ilmu, nak belajar, datang ceramah. Ceramah pun bukan dia pergi tiap-tiap hari. Dia pergi ceramah pun dia pergi lepas maghrib. Kadang-kadang dia subuh. Subuh pun satu ahad je ada ceramah. Hari lain, tu orang ibadah. Matlamat dia satu je, dia nak pergi haji. Nak pergi haji. Haji umrah, nak keluar-keluar ni, tak adalah. Tapi sekurang dalam keluarga dia, anak dia ke, abang adik dia ke ada ikut tabligh, ada ikut dakwah. Beza ibadah. Dia tak dapat jaga sembahyang berjemaah sebab ceramah. Dia kalau nak jaga pun, dia tahu kelebihan apa. Dia dapat kelebihan tu bila orang tabligh dakwah dia dengar taklim. Dalam taklim tu kita baca dia orang tahu benda tu. Dia kan tahu benda tu. Jadi bila kita dakwah da'i, kena jaga amal. Jaga amal, beritahu macam mana. Dengan dakwah ni, jaga amal apa? Kena jaga awal waktu. Sembahyang di masjid ni surau, setiap waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kena bagi surat tiap-tiap waktu. Belajar macam tu. Macam sunnah Nabi SAW. Lepas tu, apa lagi? Berjemaah. Jangan sembahyang seorang-seorang ni, hadis beritahu sekiranya kamu dengar azan. Malah beritahu dalam hadis Nabi beritahu dengar azan tapi tak pergi ke surau, apa Nabi buat? Nabi dengar azan tak pergi, ambil timah tuar dalam telinga. Tu da'i. Orang buat usaha dakwah. Jauh beza. Betul. Kalau kita
kita rumah. Tak pergi sembahyang solat jemaah. Kan? Orang tengah azan nak sembahyang jemaah, dia tak duduk rumah. Nabi suruh bakar rumah tu. Kan? Apa nak sebab Nabi bakar? Macam tu lah. Bila satu lagi Manasah beritahu. Kalau kita pergi masjid surau dekat rumah kita orang tak buat dakwah ni, dia nampak apa? Dia nampak rumah dia berada dalam neraka. Rumah dia. Kan? Duduk dalam rumah, tak semayang, tak beribadat dalam rumah, tak buat apa amal. Dia disilahkan sebagai ahli neraka. Bukan orang Islam tapi masih belum layak untuk tak boleh masuk surga, tak sempurna iman sekarang buat dakwah. Nak masuk surga kena sembahyang macam ahli ibadat sekurang-kurangnya, ajak dia keluar. Dia berada dalam neraka, rumah letak api. Kan? Itu amalan keras dia. Tetapi kita tak. Bila kita ada cakap tu, betul lah. Kan? Apa kena usaha dalam rumah itu semua kena syurga. Mana maulana usaha, orang ulama usaha. Dia berada dalam neraka. Nak masuk syurga bukan senang lah. Dia dah lama dah syurga. So kita selamat. Macam mana lah? Jangan kita buat khususi. Kita khususi tujuannya bukan kita nak ajak dia semayang tak. Jumpa dia tanya. Salah satu kita ajak dia untuk datang ke surau ke masjid, sertai jemaah kami. Ikut kami buat 5 amal dulu. Keluar 3 hari. Keluar 3 hari. Bila dah keluar 3 hari tu, tahan sikit. Kalau kita nak hari-hari nak jumpa dia tak, dia akan fikir sendiri. Nak ikut dakwah ke, nak jaga semayang ke, nak akhirat ke, nak dunia. Maknanya kalau usaha dakwah kita tak kuat, kita tak berkhususi. Semayang dia tak berkhususi, kita tak jumpa dia, salah kita. Mana satu bahtera, bila orang tak tahu agama, orang tak buat dakwah, golongan di bawah tidak tahu, jangan di atas orang buat dakwah. Di sebelah kapal ada 2 golongan, diberitahulah hadis, orang beritahu atas satu, bawah satu. Jadi ibaratkan orang di atas ni lah orang yang tahu agama, orang yang buat usaha dakwah, ajak manusia pada Allah SWT. Jadi ini golongan di bawah. Golongan di bawah ni seolah tak tahu apa-apa, jahil. Tak tahu agama, tak tahu dakwah. Dia semayang tapi dia tahu apa sebab, apa sunnah Nabi. Sebab kejahilan dia tu, dia nak tebuk kapal tu, dia tahu kalau kita tebuk kapal kita akan karam juga. Bukan di bawah, orang atas pun karam. Tapi kenapa dia pergi tebuk kat bawah tu? Dah lah dia tak pandai berenang. Kalau dia pandai berenang tak apa lagi. Kalau kita karang kapal, sebab orang di bawah dia tahu kalau tebuk kapal, kenapa nak minta, pergilah ke atas minta air ke orang atas, orang yang tahu agama. Orang atas tu dia tahu, dia tunggu orang datang ke atas. Orang datang ke atas, orang bawah dia tak nak jumpa orang atas. Orang atas tu orang yang buat dakwah. Dia nak jumpa kan, kalau dia jumpa kan, dia macam kita nak jawab, dia jumpa buat apa? Mesti kita nak jumpa dia, nak tahu tentang dakwah. Dah kita jumpa lah. Saya minta air lah orang di atas. Nak minta air, orang di atas ada air. Yang orang bawah ni, orang di atas ada air. Maknanya begitulah. Apa? Sama-sama tak ada air. Contoh. Dia memang tak tolong nak tanya orang atas ada air tak ada air. Tapi dah ada beritahu orang atas ada air. Tolong nak minum lah. Jadi orang bawah tak ada air. Jadi tak kira ada air tak air, tapi dia tak ada air lah. Ada tu. Tak kisahlah. Mungkin ada, tak cukup air dia, tak cukup kan. Dah bukan air dah habis lah. Tinggal sikit-sikit. Jadi dia tak dapat air. Dah lah tebuk kapal tu bawah air laut. Air sungai. Mungkin dia tak tebuk air sungai ke laut, akan tak air sungai. Dia tak tebuk atas sungai. Boleh minum air. Contoh air sungai. Kenapa dia pergi tebuk? Hadis beritahu. Dalam macam kita tak tahu, nak minta atas apa segan, nak tolong bantuan belah atas apa segan, air tak cukup, dia tetap kerana air dah habis, tebuk. Jadi dia kalau dia tebuk, habislah semua karam. Mana orang bawah tu jahil, dia tahu apa akibat kalau dia buat perkara tu. Tak tanya orang yang dakwah, tanya orang atas, habis semua karam. Jadi dalam hadis tu, orang tu tak tebuk lah, dia tak tebuk. Orang tu tak tebuk pengkapal, dia cuma cara beritahu. Jadi orang atas dah tahu. Mana orang atas, orang buat dakwah ni kena jumpa orang tak tahu. Kena jumpa kan. Ngapa
sekian-sekian dengan dakwah apa dapat, boleh selamat tak. Orang bawah dia tak. Apa hadis tu biasa kita bayan dalam kepentingan dakwah. Lepas asar, bayan asar, kepentingan dakwah dalam hadis. Hadis ni terkenal kan dalam setiap bayan agama ni kan. Subuh lain, bayan subuh lain, lepas zuhur bayan lain, lepas asar lain, lepas maghrib lain. Ada 4 bayan. Lepas subuh bayan apa? Dengan bayan, dipanggil bayan. Ceramah ni yalah, ceramah tu majlis ilmu, bayan ni majlis iman dan amal. Majlis ceramah tu majlis ilmu. Dan ulama memang dengan ulama beritahu tu majlis ilmu. Yang bayan ni seminggu sekali je kita dengar lepas gas. Di markas seminggu sekali je. Ilmu ada kaitan. Masih iman, ilmu, fikir, masih iman dan amal. Tuan-tuan mulia, habis main maghrib, tuan-tuan kita bayan. Tu saya hafal lah mula-mula nak bagi iklan. Tuan-tuan mulia, Allah SWT letak kejayaan manusia dalam agama. Sejauh mana tak perintah Allah, cara Nabi SAW. Perintah Allah tu banyak, cara tak betul. Orang ni dia dakwah parti politik, cara dia tak betul. Ustaz beri dakwah, cara dia tak betul. Nak beritahu. Jadi cara yang betul apa? Dakwah Nabi SAW. Macam mana? Dakwah. Lepas tu ulama nak beritahu, jangan orang fikir kerja tu tak semestinya agama tu kerja 100%. Dia tu. Dia beritahu tak mesti 100% macam Nabi Muhammad SAW. Kalau dia buat dah memang 100% lah. Supaya kita jangan terlalu agama ni dia buat tu supaya orang boleh terima. Supaya benda macam mana Elias kata, aku seperti menerima wahyu. Aku tak mewahyu. Lain. Nabi ni wahyu betul. Kalau Nabi bayan betul. Tapi kita dengar kerja taklid ni mirip-mirip dalam banyak usul agama. Inilah kerja yang paling mirip dengan usul Nabi SAW. Kerja dakwah yang terbaik je tak habis. Mirip-mirip gambar, mirip tak sama betul. Jauh kita nak bandingkan iman kita dengan sahabat jauh. Tapi tuan keluar 4 bulan, apa yang dapat barulah tuan rasa inilah kerja Nabi yang sebenarnya. Bukan itu pun bukan sebenar. Inilah kerja dia. Kejayaan. Tak ada betul. Tak kira. 4 hari dapat keluar 40 dapat hikmah. Boleh dakwah belajar untuk keluar 4 bulan lah. Inilah kerja Nabi SAW. Kerja dakwah Nabi-Nabi berlainan syariat. Kerja Nabi Nuh 950 tahun kerja Nabi-Nabi. Ini kerja yang paling lama-lama usul agama daripada politik ke. Biasa politik lah. Dalam politik ke, dalam usaha ilmu di madrasah ke, cara madrasah ke, cara di belajar di Mekah ke, di universiti ke, belajar pusat Islam ke, betul-betul baik Islam, perking, dakwah cara perking ke apa tak. Dakwah cara apa, jakim ke, ikim ke. Itu semua berlibat dengan agama. Banyak-banyak dakwah usaha agama kan. Yang ini usaha dakwah tabligh cara Nabi SAW. Itu dakwah cara Nabi SAW. Inilah dakwah dia. Kita panjang kan, sikit dah pukul 12 lah. Itu dakwah. Jadi ini yang mirip-mirip. Sebab tu kata dakwah. Itu bayan asar dalam kepentingan dakwah. Nabi Nuh, kerja Nabi-Nabi, Nabi yang ulul azmi. Satu bayan di Syifatalin tu saya pergi bawa anak dia bayan Nabi ada 10 orang Nabi. Sama cerita bab Nabi je. Sebab dakwah paling mirip sekali kan. Dan lupa mana dekat pukul 12 lah ni. InsyaAllah saya nak cerita tentang ni yang kita cakap ni. Penting sudah dakwah. Dan bila dah kita keluar 4 bulan, bukan mirip lagi dah. Kita dapat menguasai ilmu dakwah tu. Selama kita nak cakap agama, dapat lesen, pergi ambil lesen, pergi jumpa hadraji. Bukankah macam tu? Tuan-tuan kena pergi IPB. Pergi India. Tempat Maulana Ilyas dekat makam Maulana. Doa berkat, dapat usaha dama hidup. Mula-mula sana. Bukan kita nak pergi tengok makan angin kan. Ziarah pun nak pergi India, ziarah apa mana ada. Nak pergi tempat India. Taj Mahal dekat Delhi boleh lah. Sebab negara sana negara
kotor kan apa semua. Undang-undang polis pun sama je. Lepas tu kita pergi sana, kalau naik bas, sana banyak bas kan. Nak naik teksi, ada tak, teksi tak ada, dia kereta yang tu. Yang tutup tu kan, macam beca tu. Boleh naik je. Dah lah, jalan ya Allah, jalan. Tak ada jalan macam ni, jalan macam jalan kampung yang dalam tu. Jalan raya, jalan utama. Ada bumper lah. Berubah sana, lekap sana. Betul lah, kecil, tak muat. Naik tutup. Naik kereta memang tak ada lah. Naik kereta ni tak ada sana kereta. Jadi kalau naik bas, banyaklah bas. Tapi satu yang dia naik dah berkenderaan, tapi horn dia semua. Motor ke, kereta, bas ke. Asal, nampak orang tepi jalan. Oh, jangan nak. Horn lah. Sepanjang jalan, daripada macam sini, Temerloh ke Kuantan, sepanjang itu dia kan tu orang jalan. Traffic light tak ada. Traffic light memang tak ada lah. Jalan sana. Panas. India adalah negara besar kan. Sebab kerajaan dia rakyat benar miskin. Dalam kerajaan tu, India tu ilmu tak tahu, ilmu dakwah tabligh, tamu dakwah, tapi ilmu keduniaan tak ada. Itu kesan daripada awal mana Ilyas menyebabkan India jadi macam tu. Cuma sembahyang, semua ikut tabligh. Sana demokrat di sana, politik dia tahu dapat pakai apa kan. Dakwah kan. Dan itulah. Dan bila naik kereta api je, ni highway dia rupanya. Sini ada highway. Tapi tak apalah, boleh tidur dah. Tapi panas lah. Panas, tak ada kipas, tak ada aircon. Beli aircon, kita mampu beli aircon, tapi semua beli aircon dah habis tiket. Tak muat semua nak beli aircon. Terpaksa lah dia, tiket, kalau beli tiket dia akan bagi-bagi. Kita nak duduk setempat tak bagi. Siapa dapat aircon mujur lah, nasib baik lah. Macam tu je lah. Cool. Kita baca hadis 7 tentang pada soal hadis. Kita baca je lah. Terangkan sikit. Benda apa tadi saya cerita? Tentang dakwah kan. Mirip-mirip kerja agama. Antara banyak-banyak institut agama. Dakwah ni bukan institut pula tu. Ni pertubuhan. Benda panggil apa? Dakwah ni pertubuhan dakwah tabligh. Pertubuhan. Institusi dakwah tabligh. Cara. Banyak radio kan, radio pun. Dan TV ada Ihwan Islam. Nak suruh masyarakat ambil agama. Tapi sebab cara salah. Dakwah radio, TV. Tanyalah ustaz. Lepas tu tahan sikit. Politik pas tahan sikit kan. Politik lagi banyaknya lah agama. Semua nak agama. Itu cakap. Kerja dakwah ni. Setengah ulama berkata bahawa terdapat dalam hadis bahawa siapa yang menjaga solahnya, maka Allah akan mengurniakan 5 keistimewaan. Pertama, akan diangkat kesempitan hidup di dunia daripadanya. Kedua, akan dihindarkan daripada azab kubur. Ketiga, dia akan menerima buku catatan amalnya melalui tangan kanan. Keempat, akan melintasi titian sirat sepantas kilat. Dan kelima, akan memasuki syurga tanpa hisap. Siapa meringan-ringankan solah, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 siksaan. 5 siksaan di dunia ini, 3 siksaan ketika meninggal dunia, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan semasa dibangkitkan dari kubur. Siksaan 5 di dunia kena siksa. 5 siksaan. Lepas tu masa ketika meninggal 3. Dalam kubur 3 lagi. Tambah 3. Masuk kubur 3 lagi. Berapa tempat? 3 kali 3 9 campur 15 14 siksaan kita kena. 5 9 campur 5 14 siksaan. Kan? Daripada dunia dalam kubur, di dunia ketika mati, dalam kubur ketika bangkit. So, bayar macam mana? 5 tu di dunia lagi dah. 5 siksaan di dunia ni. 5 siksaan. Macam tu. Siksa
bukan CSI kita lah, apa yang tangkap ke masuk penjara, macam tu CSI. CSI daripada Allah, mungkin hati ke, jiwa tak tenang ke, lima CSI. Sebab kita diseksa lah macam tu, Allah seksa kita dunia ini. Semasa CSI di dunia ialah dia beritahu, pertama CSI dunia pertama dicabut keberkatan umurnya. Kedua, dihapuskan tanda-tanda orang soleh daripada wajahnya. Ketiga, Allah tidak mengganjari setiap amalan yang dilakukan olehnya. Keempat, doanya tidak akan diangkat ke langit. Doanya tidak akan diterima. Kelima, dia tidak akan mendapat bahagian dalam doa orang soleh. Orang soleh doakan kita, dia dapat bahagian. Dia amin macam mana pun, Allah tak terima, Allah tak aminkan doa dia tu. Allah tak kurnia amin dia tu. Allah tak kurnia. 5. Saya menimpa ketika mati. Ketika mati, pertama dia akan mati dalam keadaan hina. Dia mati keadaan hina, macam berlaku Mustafa Kemal Atatürk. Kedua, dia akan mati dalam keadaan lapar. Dan ketiga, dia akan mati dalam keadaan dahaga. Ketika mati, nak mati, dia sakaratul maut, terutama dahaga. Sehingga jika dia diberi minum air sebanyak lautan dunia pun tidak akan dapat menghilangkan hausnya. Baca je lah. Ada hai dah. Baca sekejap. Berhenti sekejap. Sampai yang ketiga. Macam lah. Kita habiskan hari ni. Lepas hari ni kita berhenti lah. Kita buat rangkai-rangkai lah. Ada hal lah. Cakap-cakap pun letih lah lama. Nah tuan-tuan ya. Cek SIM dulu. Aduh, syah kerja kan. Lima new message. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung semula ya. Tak scream, terima kasih. I want the roses. Roses. Okey, tadi dia tahu dah 5 ketika dihidup. Yang ketiga, ulas sikit lah. Ketiga, perasaan yang menimpa ketika mati. Pertama, ketika mati, dia akan mati dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Mati tak husnul khatimah. Kedua, dia mati dalam keadaan lapar. Dan ketiga, dia mati dalam keadaan dahaga. Sehingga jika dia diberi minum air sebanyak lautan di dunia pun tidak akan dapat menghilangkan hausnya. Sesuatu yang akan menimpanya ketika di dalam kubur ialah pertama, kubur akan menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya berceragah antara satu sama lain. Kedua, api akan dinyalakan di dalam kuburnya dan dia akan
kubur kan. Tulang rusuknya berceraga antara satu sama lain. Kedua, api akan dinyalakan dalam kuburnya dan dia akan dibalik-balikkan di atas bara api siang dan malam. Ketiga, seekor ular yang besar bernama Asijul Akra. Asaj al-Akra. Asujaul Akra. Asujaul Akra nama ular tu. Macam yang ketiga dalam kubur. Ular tu nama Asajul Akra. Dan akan dilepaskan ke dalam, dilepaskan ke atasnya. Kedua-dua mata ular itu dia buat daripada api dan kuku ular itu dia buat daripada besi. Panjang setiap kuku ular itu sejauh 1 hari perjalanan. Panjangnya ular perjalanan. Ular tersebut akan berkata dengan suara yang gemuruh seumpama petir. Aku, As-Sajaul Akra. Aku diperintah oleh Tuhanku supaya memukul kamu kerana kamu meninggalkan solat subuh sehingga naik matahari. Kerana meninggalkan solat zuhur hingga asar. Kerana meninggalkan solat asar hingga maghrib. Kerana meninggalkan solat maghrib hingga isyak. Kerana meninggalkan solat isyak hingga subuh. Setiap kali ular itu memukulnya, dia akan terbenam ke dalam bumi sejauh 70 hasta. 70 hasta bukan 70 hasta. Ular tadi dah ni gigi dia ular tadi, dia punya tu besarnya ular tadi dia pukul. Tak apa. Masuk terbenam dalam bumi 70 hasta. Sekali dia benam pom rasa. Dia akan diazab berterusan di dalam kubur sehingga hari kiamat. Hari kiamat, bayangkan tuan. 40,000 tahun kena seksa dalam kubur. Sehingga hari kiamat. Manakala seksaannya akan menimpanya ketika dibangkitkan dari kubur. Dari kubur habis kiamat. Dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat di padang mahsyar ialah pertama. Penghisapannya amat berat. Kedua, dia dimurkai Allah. Dan ketiga, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis ini hanya disebut 14 seksaan. Ada 14 seksaan. Tidak mencukupi bilangan 15. Tidak mencukupi bilangan 15. Mungkin perawi terlupa. Sebenarnya 15. 14 pula. 15. Neraka. Ini sebut dalam mereka yang melalaikan solat pada hari kiamat akan datang dalam keadaan pada muka mereka tertulis 3 baris tulisan. Pada muka dia tulis pertama, wahai orang yang mensia-siakan hak Allah. Kedua, mensia-siakan hak Allah. Kedua, wahai orang yang pasti mendapat kemurkaan Allah. Ketiga, sebab mana kamu di dunia mensia-siakan hak Allah, kini putuslah harapan kamu daripada rahmat Allah SWT. Itu je lah hadis ni kan. Kita dapat kesimpulan daripada hadis ni. Biasa kita hafal hadis ni. Pertama, dengan solat dapat apa? Ni kena hafal. Ni kena hafal. Kelebihan solat pertama, kita panggil lapangkan, dalam hadis ni beritahu lapangkan kehidupan rezeki kita, lapangkan kehidupan kita. Atau kita panggil berkat rezeki pertama. Kedua, lepas daripada siksa kubur. Ketiga, dapat catatan sebelah tangan kanan. Keempat, meneliti sepantai kilat. Kelima, masuk surga tanpa hisap. Itu yang jaga solat. Tidak ada janji. Itu ni solat yang beritahu dalam hadis ni. Cara solat tadi tu. Awal waktu berjemaah di tempat azan dilaungkan. Ni bahawa ni dah ada jaminan. Kalau ni beritahu jaminan kalau solat seorang-seorang tak ada jaminan. Lepas daripada dosa, tapi ringan lah. Macam tadi. Itu panggil macam ahli ibadah tadi. Dia orang belajar, dia tak dapat sembahyang penuh. Sembahyang. Tapi inilah sembahyang cara ni lah yang sunnah Nabi yang kita belajar dalam dakwah tabligh dalam sampai ke tu. Keluar-keluar tu ni lah dakwahnya. Dalam masa 3 hari tak cukup. Sekurang-kurangnya dapat lepas perkara ni, lepas daripada sifat neraka dan lepas daripada sifat munafik. Ni keluar 40 hari. Sekali je. Full lah, jangan balik pula. Full sampai 40 hari. Dapat ni, kelebihan ni. Dan Tuhan tak risau lah. Benda tu ada. Automatik kita balik 40 hari tu. Dapat amal hadis. Apa amal hadis ni. Panjang hadis ni. Lepas tu mendapat 3 sesaat ketika mati. Ni barulah
Supaya kita ingat 3 semati kena hafal. 3 ketika kubur dan 3 ketika dibangkitkan dari kubur. Dan pasti yang ketiga ni pasti dapat muka Allah. Dalam kubur dapat jumpa Allah. Yang pertama tadi tak Allah syaitan nak beri air, minum air macam mana pun tak akan hilang dahaga punya. Air datang syaitan senang je, beri air kita minum air senang. Satu ayat saya dulu mula zikir malam-malam tiba-tiba dia nak zikir. Ayah suruh zikir La Allah 100 kali sebelum tidur kan. Dululah ada saya dengar macam tu. Apakah kita tak hampa 1 kali, syaitan nak goda kita, masa tu memang ada. 100 kali la Allah sebelum tidur tak boleh buat. Lepas tu dia pergi minum air tu, dia tak percaya dengan itu persatu je. Tu tak boleh lah. Dalam 1 kali tu tunggu habis tu baru kita pergi minum air. Mana kalau kita air nak mati esok kita nak berzikir, nak mengucap la Allah 100 kali, tiba-tiba kita tak dapat 1 kali, tak kira 1 kali tu, syaitan hantar air minum habis. Tanda-tanda bila kita minum air, syaitan hantar beritahu tak zikir Allah 1 kali, kita buat setiap hari kan, habis gagal kita. Syaitan macam tu jadilah dunia lah. Bila kata tak selamat, kena sakaratul maut lah. Itu orang payah nak mati dalam keadaan tenganga mulut lah, mata terbeliak lagi kan, meraung-raung dekat nak mati. Astagfirullahaladzim. Apa kerja ni dunia dulu kan, belajar sihir ke. Puncanya ialah tak jaga semayang. 5 tu kena jaga semayang. Saya beritahu ni awal-awal kan, tuan-tuan ramai ni insyaAllah sebelum mati. Dalam kubur ular ada tu, dihimpit keluarga, dihimpit tulang rusuk ni, bumi tu rapat. Yang kedua dia apa tadi, api dinyalakan dalam kubur dia. Dalam kubur Allah nyalakan api, lubang-lubang neraka, tahan lagi. Yang ketiga tadi ular, Sajarul Aswaq nama dia, Sajarul Al-Aqra. Ular sejauh satu perjalanan, sehari perjalanan panjangnya ular tu. Sehari perjalanan sini ke mana? Perjalanan sini ke Kuantan. Ular tu panjang, ular besar, kuku tajam, mata api, benang dalam 70 hasta dalam api, dalam bumi. Dan saya tu sebab apa dapat tu, ular tu datang sebab apa? Subuh, lepas subuh, bangun subuh lambat, bangun subuh tengah hari, tak lepas subuh. Lepas tu bila subuh tak sembahyang, sambung zuhur sambung ke asar tak sembahyang, lepas asar maghrib sampai ke maghrib sampai ke isyak pula, isyak tambah pula subuh. Kata-kata itu macam sembahyang ni, orang nanya sembahyang ni orang Islam ni, ada khabar, sahabat khabar Datuk dia kafir. Itu kena yakin ada ni, kita amalkan. Tu dia heran esok apa orang kata, Allah tak, kalau muka kepada dia tak perisam pada lambat. Apa tadi, Allah akan muka pada dia. Lepas tu dia akan masuk neraka lah. Macam tu lah. Pertama hisapan ni berat, hisapan dia berat. Dia Allah muka dia, lepas tu Allah masuk dia ke neraka. Habis cerita tu. Doa dirhat pula lebih lah. Saya dah penat cakap benda ni lah. Tapi tak apa lah. Kita memang seronok ni, bukan seronok lah, kita belajar iman lah. Jaga solat tu penting, amalkan lah. Kalau tuan dengar hadis ni, ikutlah keluar 40 hari dulu, baru dapat amal hadis ni tau. Tempoh yang lama, 3 hari tak apa, tapi takut Allah terima tak kalau kita nak buat kita sendiri-sendiri, kita amal saya jemaah. Tuan tak keluar 40 hari, tuan yakin kena boleh amal habis hadis ni. Kena keluar juga. Kalau takut kita, sebab ni hadis ni berat. Saya pun tak, kalau kita amal ni Maulana beritahu, yakin ke yang amalan kita Allah terima? Kalau tanpa dakwah boleh ke? Tanpa tak keluar tak boleh ke? Kalau boleh, saya tak boleh, saya boleh lah, siapa pun boleh, tapi nak lepaskan sifat munafik daripada api neraka tadi. Yang last sekali Allah masuk neraka, jadi kita lepas daripada neraka, insyaAllah dapat amal hadis ni. Tahu? Yang last sekali Allah akan masuk neraka sebab tak jaga semayang tu. Sampai 5 waktu yang tinggal semayang. Tahu pentingnya amal ibadat ni. Cukup ada. Terima kasih. Ini dah satu dua love kan. Ini. Nanti kita baca keterangan ni, panjang lagi keterangan ni.
Jadi kita hari ni panjang sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muka surat. 8 muka surat. Maknanya apa? Kena keluar 40 hari full. Tak kira berapa hari. Kalau jaga amal, tak ada suasana kita dapat suasana bukan saya tak bagi. Pergi haji insyaAllah lah. Tak ada. Bolehlah keluar 40 hari yang ikut pergi haji. Jadi tak ada suasana. Kita keluar ada suasana. Ada orang, ada al-mesah. Kita malas dia suruh. Buat ni, kita dengar hadis. Masuklah hati. Buang masuk akhirat, keluar dari dunia. Cakap dakwah. InsyaAllah. Tadi saya ada kesimpulan tadi lah ni. 5 dapat keberatan kita solat. Siasaan Allah bagi. 14 siasaan. 3 di sebelum mati, 3 kubur, 3 ketika bangkit hari kiamat. Perawi terlupa ada sepatutnya ada 15 kan apa? Tapi dia ingat 14. Kalau ada yang 15 apa? Masuk neraka selama-lamanya. Itu ya. Habis kita. Dia ber 14 lah. Saya dah kira betul 14. Kita kena, saya nak bagi kita sama-sama ilmu ni, ilmu. Sebanyak kali dah baca hadis ni. Tapi tak sekali lalu. Sebab hadis ni Muhammad Hamid Kabak kata baca hadis. Tak apa, kita urang sikit je. Kita nak apa, kita kena hafal hadis ni, betul ingat biar apa kita dapat amal sungguh-sungguh. Jangan cakap je. Dakwah tentang solat yang penting. Nak dakwah pada ni pada orang lain, kita kena ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Dalam ni ada 60 orang. Alhamdulillah ada 60 orang duduk dalam ni. Kat luar tak berapa orang. Tak apa 60 orang okey lah.